Dia pergi hantar anak dia mengaji. Bayangkan kelas pengajian tu. Lepas buka kelas. Bukan nak mengajak anak hang bawah pokok pukul 5 tu kot. Boleh mengajak Quran bawah pokok pukul 5. Dia ada bangunan, dia sewa bangunan nak mengajak. Lepas tu buh aircon. Mau tak buh aircon, anak hang peluh buh aircon. Nak ngajak seorang tak dan, dia ambil lah seorang lagi ke, 2 orang lagi ke, mai tolong ngajak anak hang. RM50 dia cek sebulan. RM50 itulah nak bagi bedai minyak motor cikgu-cikgu yang mai mengajak anak dia. RM50 itulah nak bayar elektrik aircon tu. RM50 itulah nak bayar sewa kepada bangunan tu. Besar ke balok? Ni hang pergi ambil guru mai mengajak dekat rumah hang. Bodai minyak lah. 100 sekali mai. Sekali mai 100. Ada tak bangsa ni? RM50 untuk ajak anak dia Quran, dia berkira nak mampu. Kalau hang ni jenis susah, tak apa. Kalau dia susah, tak ada apa, dia mahabat ustaz. Saya nak terus terang kat ustaz, anak saya ni tak boleh baca Quran. Saya nak mengajak pun saya bodoh ustaz. Nak buat lagu mana? Saya nak bayar, saya tak ada duit. Ni saya mai hantar ni, betul-betul nak minta ustaz tolong. Tolong ajak anak saya sampai boleh Al-Quran. Kita ajak. Sebab yang susah. Ni telefon Pak Long. Kilang tak ada awak keluar di tempoh dah. Keluarnya model baru beli. Keluarnya model baru beli. Ada tak jenis lagu tu? Telefon dia lagi mahal pada ustaz duk mengajak anak dia tu. Ustaz duk mengajak tu, Allah. Kadang-kadang nak telefon bini dia, dapat kat bini orang. Telefon tu punya gelong. Dia tekan nombor tu, nombor bini dia. Hak angkat bini orang. Duk halo, halo. Dia kata ni awak suara lagu lain. Tengok-tengok tak sampai kat bini, sampai kat pondan. Duk halo, halo. Anak dia tak bayar yuran tu. Yang main mengaji ni, anak murid. Pak dia tak bayar yuran. Telefon anak tu lagi mahal pada telefon ustaz ni. Kadang-kadang Pak Loi. Ni ustaz ni macam ada pengalaman. Ni cerita pengalaman. Yuran tak bayar, tapi dia duk post story ni. Dalam sosial media ni, dia duk bubuh. Dalam sosial media ni gambar. Pi restoran mewah-mewah. Pi berjalan. Baru ni sangkut kat Anyai. Dia pun sangkut juga.